Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di atas motherboard Saf-Saf. Dan ini adalah video pertama yang kita rakam untuk siri Sumut Shares di dalam pelayaran. Jadi hari ini kita nak kongsikan satu agenda yang sangat penting yang akan berlaku pada hari ini, iaitu pada 22 hari bulan di Brussels, apa yang kita sebutkan sebagai Parliamentary Inaugural Congress untuk Sumut, yang mana saat ini insya-Allah lebih dari 300 buah negara akan berkumpul di Brussels untuk membincangkan tentang beberapa polisi, beberapa undang-undang, beberapa tindakan-tindakan yang boleh dilaksanakan di peringkat mereka melalui Brussels Declaration yang akan ditandatangani, khususnya untuk memberikan right to access, kebenaran kepada sebuah negara daulat untuk bergerak. Begitu juga right to self-determination, iaitu hak sebuah negara untuk menentukan hala tuju dan kepimpinan mereka sendiri, yang kita faham di bumi Gaza pada hari ini disekat dan dipantau oleh Board of Peace kononnya. Dan juga rejection of impunity, iaitu menolak mana-mana negara yang melakukan tindakan di luar batasan dan melanggar undang-undang antarabangsa. Jadi mereka ini akan berkumpul, akan berbincang dan akan memastikan supaya negara-negara mereka dapat bertindak mengikut kapasiti mereka masing-masing. Dan itu membuktikan bahawa Global Sumut Flotilla bukan semata-mata pelayaran di lautan. Kita bukan nak menghantar bantuan semata-mata, kita bukan nak membuka sea corridor semata-mata, tetapi kita juga menekan tangan-tangan yang sedang membantu genosid ini berterusan. Kita sedang menekan tangan-tangan dan kerajaan yang masih lagi menghantar senjata dan keperluan Zionis Israel ke tanah haram Israel tersebut. Semalam 21 hari bulan kita dah tengok satu vote yang diadakan di EU untuk menggantung arms deal ke Israel oleh European Union, tetapi berjaya disekat oleh beberapa buah negara, iaitu Itali, Denmark dan juga Germany, yang tidak bersetuju penggantungan penghantaran senjata tersebut. Maka tindakan-tindakan seperti Brussels Declaration lah yang kita cipta dan kita laksanakan supaya kita boleh menekan kerajaan-kerajaan ini untuk terus bertindak dan menghentikan genosid dan sokongan ke atas genosid di bumi Gaza. Sebab itu kalian perlu memahami, sokongan kita untuk JSF bukan semata-mata untuk pelayaran ini, bukan untuk menghantar bantuan yang kita bawa di atas bot-bot ini, tetapi juga untuk memastikan seluruh dunia bangkit dengan kapasiti masing-masing untuk melakukan perubahan. Kita ucapkan selamat jalan dan tahniah, terima kasih pada 4 orang ahli parlimen kita yang akan berada bersama-sama dengan parliamentarian ini. 2 orang difahamkan dari PKR dan 2 orang dari PAS, bergabung bersama-sama demi kemanusiaan dan demi pembebasan Palestin. Terima kasih kerana menyokong Global Sumut Flotilla dan teruskan dengan siri Sumut Shares esok.